Assalamualaikum, apa khabar sains sobat abang seantero dunia? Bagi anda yang masih belum mengenali saya, hai, saya Abi Ikram. Okey, jadi pada hari ini abang akan set up lah green screen fasa pertama dengan bermodalkan RM30 sahaja. Okey, yang mana abang ada 4 meter kain hijau dan 1 meter kain hitam. Okey, kain hijau ni 2 meter 2 meter, kita akan tepek sini. Okey. Sebelum tu kita alih dulu kamera. Okey, kalau anda semua boleh lihat dekat sini abang dah siap tepek lah nano tape. Okey, kita gunakan nano tape supaya dia tidak mencederakan warna cat pada dinding dan cat tidak akan gelupah. Cat tak gelupah masa kita nak cabut. Okey, jadi sesuai lah guna pada rumah sewa. Okey, ni rumah sewa bukan rumah sendiri. Okey, jadi jom kita teruskan dengan pemasangan kain hijau di dinding ini. Okey, kita dah siap bahagian atas dan seterusnya kita akan pasang bahagian bawah. Okey, pasang bahagian bawah. Pastikan warna kain atas dan bawah sama. Okey. Okey, jadi selesailah part pertama kita. Dah selesai kat sini. Kita akan teruskan dengan part kedua, proses pengujian. Okey, jadi setakat ini saja video saya pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan follow untuk video-video yang akan datang. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.